dibawa ke Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin Universiti Kebangsaan Malaysia, IKOMA, yang terletak di Tanjung Resang, Endau. Ini untuk membolehkan proses pembersihan secara menyeluruh dijalankan. Perjalanan dari Mersing ke Tanjung Resang mengambil masa lebih kurang 25 minit. Pelajar diberi taklimat tentang cara pembersihan tulang oleh Encik Asamuddin bin Abdul Hassan. Tulang akan direndam semalaman dengan 70% bahan peluntur dan 30% air biasa. Tujuan menggunakan bahan peluntur adalah untuk memutihkan tulang tersebut. Kemudian, tulang akan diberus sehingga bersih. Setelah dibersihkan, tulang dikeringkan di bawah cahaya matahari atau boleh juga dikeringkan di dalam ketuhar. Inilah hasil akhir proses pembersihan tulang. Seterusnya kita akan ke proses pengeringan tulang sehingga 3 hari itu dalam oven pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan siap sedia untuk dipasang persunturan semula. Sampai sini jadi saya selesai saja. Terima kasih. Dugong merupakan jenis haiwan laut yang merupakan salah satu daripada 4 spesies sarinya yang masih hidup selain manatee. Ia merupakan satu-satunya haiwan yang mewakili keluarga dugong gidih. Ia juga merupakan satu-satunya sarinya yang boleh didapati di kawasan perairan sekurang-kurangnya 37 negara di rantau Indo-Pasifik, termasuklah di Malaysia. Dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivor, memandangkan kesemua spesies manatee menggunakan air segar ke suatu tahap tertentu. Gugusan Pulau Johor merupakan salah satu habitat dugong kerana mempunyai taburan biodiversiti rumput laut yang menjadi makanan kepada mamalia marin ini. Penemuan bangkai dugong di dalam Kepulauan Taman Laut Johor menjadi titik tolak kepada projek pemasangan tulang dugong sebagai satu bahan pameran selain menjadi bahan pembelajaran kepada komuniti dalam usaha mewujudkan kesedaran kepentingan perlindungan mamalia marin yang sering diburu ini. Melalui kerjasama daripada SMK Mersing, projek pemasangan tulang dugong yang dilakukan oleh pelajar-pelajar pra-universiti SMK Mersing dapat direalisasikan di samping kerjasama yang baik daripada pelbagai pihak. Antaranya Pejabat Pelajaran Daerah Mersing, Pusat Kegiatan Guru Endau, IKOMA dan juga NGO seperti Marset.
Usaha dan penat lelah di antara kesemua agensi dan NGO ini memperlihatkan hasil satu video pemeliharaan mamalia marin melalui pemasangan tulang dugong yang akan dijadikan sebagai bahan pameran dan juga pembelajaran. Replika tulang dugong ini yang telah disiapkan oleh pelajar-pelajar SMK Mersing akan ditempatkan di Pusat Informasi Jabatan Taman Laut Johor sebagai salah satu bahan pembelajaran dan rujukan terutamanya kepada pelajar, komuniti setempat dan juga pelancong. Harapan jabatan agar peluang ini dapat digunakan oleh komuniti setempat terutamanya untuk melihat hidupan mamalia marin ini amatlah tipis sehingga diklasifikasikan oleh IUCN, Kesatuan Antarabangsa untuk Pemeliharaan Alam Sekitar sebagai hidupan terancam. Proses pencantuman tulang dijalankan di SMK Mersing. Proses ini melibatkan pihak Jabatan Taman Laut Malaysia Negeri Johor, Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin, Universiti Kebangsaan Malaysia dan SMK Mersing. Terlebih dahulu ditimbang, dilukis dan dilabelkan. 50 orang pelajar dipantau oleh para penyelidik dari Ecomas yang diketuai oleh Dr. Syahriman bin Muhammad Ghazali. Proses pencantuman telah dapat dijalankan dengan jayanya hasil kerjasama daripada semua pihak.